Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ke boleh niat awal sikit, tak perlu betul-betul atas garisan miqat? Contoh, landed 6pm, 5pm tu niat siap-siap. Flight non-Muslim country macam tak ada announcement. Okay, ni kita nak bincang soalan berkenaan dengan miqat. Miqat aku dah explain dah. Ada 5 miqat. Miqat orang luar pada Mekah, miqat untuk ahli Mekah dekat mana. Dan persoalannya sekarang ni, kalau kita darat, okey, senang. Macam daripada Madinah kan, kita berhenti Zulhulaifah ataupun Bin Ali, kita turun niat dan sebagainya. Tapi atas flight, cuma kita kebiasaan kalau daripada Malaysia, kita akan lalu Kharnul Manazil. Kalau siapa nak masuk Mekah tu, lalu Kharnul Manazil tu ada announcement. Emirates ada, Malaysia Airlines ada, Saudi Airlines ada, mostly ada. Cuma sekarang ni isu macam mana kalau tak ada announcement? Nak niat macam mana? Okey, paling afdal adalah niat ketika mana betul-betul kita sedang melalui miqat. Paling afdal. Sebab itulah dulu ada sahabat pernah tanya Nabi kan, dekat Madinah, Masjid Nabawi paling mulia dekat Madinah, paling besar ganjaran. Sahabat kata nak niat, kenapa kita tak niat dekat Masjid Nabawi? Nabi larang dan Nabi tak bagi, sebab miqat untuk ahli Madinah adalah Zulhulaifah ataupun Bin Ali. Islam dah tetapkan macam tu, jadi kena niat dekat situ. Jadi macam mana kalau isu macam ni pula tak ada announcement? Kebiasaannya macam Kharnul Manazil, miqat Kharnul Manazil ni dia setengah jam sebelum landing. Dia waktu tu betul-betul akan lalu miqat. Jadi akan ada announcement. Kalau ada announcement, niat pada waktu tu. Kalau tak ada announcement, kita tahu kata dah nak sampai dekat miqat, fatwa Arab Saudi membenarkan untuk kita niat awal sedikit supaya kita tak terlanggak miqat. Sekiranya kita ragu-ragu terlanggak miqat, tapi dia kena bersebab. Kalau tak bersebab, tak boleh. Jadi aku harap bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share.